Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku bekas pelajar USM, bekas ahli kepada Lajnah Penerbitan dan Multimedia, dan sekarang saya berkecimpung dalam dunia fotografi selama 2 tahun. Jadi sepanjang berkecimpung dalam dunia fotografi ini, banyak pengalaman yang saya dapat. Ada yang boleh dikongsikan sebagai pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang kita boleh ambil iktibar. Yang pentingnya sepanjang kita shoot ataupun kita mengambil gambar, kita perlulah melihat kepada gambar itu terbalik. Maksudnya gambar apa yang kita akan ambil. Adakah gambar ini gambar yang menepati ciri-ciri syariat tetapkan, macam gambar yang menutup aurat dan gambar yang bukan gambar kelakuan-kelakuan yang tidak elok, kelakuan yang sumbang. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya kita perlu ambil kira selain hanya menangkap gambar. Kerana gambar ini bukan sekadar untuk kita merakam saat-saat indah ataupun momen. Di samping itu juga apa yang syariat tetapkan kita perlu titik beratkan. Kerana daripada situ, insya-Allah apa yang kita buat itu bukan sekadar satu hobi ataupun pekerjaan, tetapi sesuatu yang kita lakukan sebagai mencari keredaan Allah juga, selain daripada hanya menangkap gambar. Jadi di sini saya ingin berpesan kepada semua fotografer yang amatur ataupun profesional yang akan mengambil gambar, kita nilai balik apa yang gambar yang kita ambil, dan kita cuba berfikir mengambil gambar dari sudut yang dibenarkan syariat. Dan melalui gambar juga kita boleh menyampaikan dakwah sebenarnya. Contohnya kita boleh mengambil gambar, kemudian kita mengekspresikan gambar tersebut berserta dengan ayat. Contohnya gambar pemandangan, gambar ciptaan-ciptaan Allah SWT yang kita lihat memang cantik, kita boleh kaitkan dengan ayat Quran tentang kejadian alam, ataupun gambar-gambar street fotografi yang kita ambil, gambar-gambar yang menunjukkan fotografi miskin, kita boleh ambil dan kita boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat kita realiti kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian kita boleh muhasabah diri pada tahap di mana yang kita berada berbanding dengan mereka yang tidak untung seperti kita, mereka yang terpaksa hidup dalam keadaan. Jadi fotografi ini bukan sekadar satu seni bergambar, tetapi fotografi juga adalah satu seni yang kita boleh gunakan untuk berdakwah dan juga dalam masa sama mencapai keredaan Allah SWT, insya-Allah. Kami fotografer Ummati.